Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu hobi, salam strike untuk korang semua. Kali ini kita berjumpa lagi. Hari ini saya berada dekat rakit Gani nombor 7, rakit yang baru. Hari ini hari Ahad. Berapa hari ya? Jumaat, Sabtu, Ahad. 3 hari lepas rakit ni baru tarik dekat lokasinya. Di antara rakit siapa itu, Zafirun ke siapa saya pun tak pasti, dengan rakit Warib lah. Antara itu. Jadi kita kat tengah-tengah. Okey, nanti saya bawa korang jalan-jalan tengok ronda-ronda rakit, macam mana keadaan rakit kat sini. Okey, jom kita tengok dulu. Okey guys, rakit ni terletak dekat luar bahagian daripada sungai Kampung Gaci tu. Keluar dari sana, terus tegak sampai sini dan akan naik kat sini lah. Ni pintu masuk sini ataupun sebelah situ. Tengok keadaan arus dia lah. So ukuran rakit ni 40 kali 20. Sini ke sana 40 kaki, sini ke sana 20 kaki. Jadi agak luas lah, dan keliling rakit boleh mancing. Ada ruang, ada tempat letak joran, ada pipe Okey. Pertama sekali kita tengok keadaan bilik. Ni penting juga ni bilik, untuk korang berteduh dan rehat. Okey, ini bilik. Ini adalah bilik. Okey. Ni ramai lah, boleh duduk dalam ni. Dalam 10 orang muat ni. Muat sangat lah. Ini bilik. Kemudian kita ke kanan lah. Dari pintu naik ni ke kanan, korang akan jumpa sinki. Sinki. Sini ada air. Air pipe disediakan. Ini untuk cuci dengan mangkuk ke periuk ke apa semua. Dan ni pipe lah. Okey, ada air. Kalau kosong kau bagi tahu dekat boatman. Dan ini adalah dapur. Dapur. Bakal semua baru dapur baru, periuk baru, kuali baru, dengan mangkuk semua baru. Ini pun baru, berkilat lagi. Tu dia. Owner rakit sediakan ni untuk kita pemancing gunakan, dan harap gunakanlah dengan betul dan cermat. Dah pakai, basuh. Okey, mantap. Seterusnya kita jalan ke depan lagi. Pintu masuk kedua. Korang akan jumpa toilet. Ini adalah toilet. Okey. Ini toilet. Ini pun boleh mancing pasal ni. Mantap. Apa tembang pun besar guys. Besar kau tembang tu. Walah. Inilah toilet. Keadaan toiletnya bersih ada lubang-lubang angin lagi. Wangi ada wangi. Ada cermin. Uish. Itu saya. Okey, kita terus lagi. Okey, ni tingkap bilik ni tingkap bilik. Tingkap bilik slide. Apa tu? Tak ada tipu aja. Ni kawasan mancing lah. Dan ini tempat kita setting barang pancing apa semua kat sini lah. Ada kursi. Kau nak buat kursi lebih pun boleh. Okey, dan ni ruang untuk mancing. Lebih kurang 10 kali 20 lah keluasan yang bahagian sini. Yang korang nak mancing apa, nak pakai galah ke apa kan, boleh kat sini. Okey, sini pakai lampu solar. Kita ada lampu solar tu, lampu solar ada berapa saya tak kira tadi satu bilik tak ada ni. Bilik ni, dalam bilik tak ada lampu. Jadi kalau korang nak terang dalam bilik, kenalah bawa lampu tambahan. Dekat dapur ada. Jadi ada 2 lampu lah.
Yang dekat bahagian dapur ni dia berkongsi dengan toilet. Oh, 3 lampu. Ada 3 lampu. Ya, 3 lampu. Wah, lagi besar lah terbang ni. Pergi Changi tu. Changi. Okey guys, itu serba sedikit keadaan rakit baru, rakit Gani nombor 7 Kampung Perigi Aceh. Saya hari ni berdua je dengan Hafiz Lokal Junior. Hai. Okey guys, itulah dia gambaran rakit Gani nombor 7 yang terbaru. Okey, hari ni kononnya nak tarik tukun, nak letak tukun, tapi keadaan yang tidak membolehkan, jadi terpaksa ditunda. Mungkin dalam masa terdekat lagi lah. So tukun belum dapat diletakkan, mungkin dalam 2 hari atau 3 hari lah. Okey, nanti saya letakkan nombor telefon. Nombor telefon owner kita rakit Gani ada 2 satu yang lama dan yang baru. Dua-dua nombor tu masih boleh pakai, dan pastikan letak nama rakit Gani, save rakit Gani. Dan hanya bila korang call, hanya seorang perempuan yang akan menjawab, tak ada orang lelaki. Tak akan ada orang lelaki yang menjawab nombor telefon yang korang call. Ingat tu, kalau lelaki maksudnya bukan rakit Gani. Okey, pastikan. Okey, itulah saja dulu. Berkenaan harga korang boleh tanya WhatsApp owner kita lah nanti. Dia nombor kat bawah, ada 2 nombor. Dia akan jawab korang punya pertanyaan. Okey guys, saya nak test dulu mancing kat sini macam mana keadaannya. Tadi dah try campak. Air kat sini agak dalam lah. Okey, mantap. Okey, stay tune. Kalau ada apa-apa hasil nanti kita up lah, kita share. Okey, jumpa lagi nanti. Bye. Pakai kalah budak ni ada strike ni. Kita tengok strike apa. Ush, tak muat kamera ni. Nama Madrid. Pari tu ke? Duri. Oh, duri. Okey. First strike. Mantap. Alhamdulillah. Duri. Cih. Okey. Okey guys, sekarang dah pukul 7.53 malam. Keadaan sekarang di rakit Gani nombor 7, air tengah penuh, betul penuh lah, tight untuk pukul 7.50. Sekarang ni air penuh. Setakat ni ikan yang berjaya dinaikkan hanyalah ikan duri. Tu ada strike nampaknya. Ada strike, ada bunyi, ada ketuk. Baru ikan duri lah. Jadi macam biasa lah, kalau air penuh ni kan kurang lah ikannya nak makan. Okay, apa-apa nanti kita update lagi, tengok ada ke tidak yang baik-baik punya. Stay tune. Ada barang apa tu? Cicak. Ikan yu cicak. Mantap. Oh, yu cicak. Oh, alah. Memang kat apa ni, dari luar sini memang banyak spesies dia. Okey, itulah strike seterusnya. Kita tengok apa lagi nanti ya.
Ya. Kasih cepat. Sisik. Tanda je nak. Cantap. Wow, tanda. Mantap. Alhamdulillah. Hahaha, ini yang kita cari. Mantap. Ikan tanda. Ada juga baik. Angkat, pegang. Angkat, pegang. Okey. Saya tepuk tangan guys. Alhamdulillah mantap. Boleh tahan lah. Jadi. Rakit Gani nombor 7. Mantap. Ada yang baik-baik sikit. Baik. Alamak guys. Hujan lah pula. Tak boleh buat apa lah hujan ni. Mancing pun tak boleh. So sekarang pukul 12 tengah malam Apa boleh buat? Kita tidur lah. Tengok hujan. Nampak hujan. Jom tidur. Hujan guys. Hujan dari malam tadi. Tak boleh mancing lah hujan oi. Hujan. Kesau mau mancing hujan Tapi alhamdulillah lah, dah ada juga hasil mancing. Dari malam tadi dapat ikan tanda gemang. Dengan gemang lah seekor. Dia lah tu hujan-hujan ni. Adik. Kesejukan kat sini ni. Bawa baju selapis selai. Okay guys. Trip kali ni dekat Rakit Gani nombor 7. Saya naik petang malam. Sampai pagi ni lah. Tapi tengah malam dilanda hujan yang tak henti-henti sampailah ke pagi. So sekarang lebih kurang pukul 10. Dah siap kemas-kemas lah. Hujan dah reda sikit ni, kita boleh balik lah. Hasil untuk hari ni kita tengoklah apa yang ada. Okey, tengok tu. Okey geng, inilah dia hasil di Rakit Gani nombor 7. Dari petang malam sampai pagi ni dapatlah unga tanda, duri, gemang. Alhamdulillah tak kumpau, ada juga hasil. Inilah dia Rakit Gani nombor 7. Rakit baru guys. Ada barang dekat sini. Boleh datang lagi. Ya, terbaik. Itulah dia guys hasil kali ni dekat Rakit Gani nombor 7, rakit yang baru. Alhamdulillah. Tight. Air bani, air apa? Orang kata air tak ada arus kan. Tapi arus boleh tahan guys kat luar ni walaupun air bani. Bila dia surut tu lagi laju. Tapi okey lah. Biar ada arus daripada tak ada terus kan. Okey, setakat ni dulu untuk trip kali ni. Saya review pun lebih kurang sedikit lah berkenaan rakit yang masih baru dan masih belum lengkap sepenuhnya lah. Untuk tukun mungkin dalam 1 atau 2 hari lagi baru diturunkan. Okey, terima kasih pada korang yang dah menonton video saya.
dah lama sebenarnya tak buat konten. Sebab apa? Sebab selalunya kumpau. Selalu kumpau, jadi tak adalah kita nak buat konten kan. So kali ni ada hasil sikit, so kita buatlah konten sikit untuk korang tengok, dengan sekali review rakit Gani yang baru ni, nombor 7. Okey, apa-apa nanti kalau korang nak naik rakit ni, korang boleh roger nombor owner kita, Puan Daya. 2 nombor, 1 lama dan 1 baru. Nanti aku letak dua-dua kat dalam ni. Dekat pembukaan video tadi pun ada. Ni sekarang aku letak lagi. Okey, setakat ni dulu. Oh, My Hero, ada My Hero ni, dia tak habis lagi nak, dengan baju hujan dia. Kata-kata Rek, kata-kata untuk hari ini. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe and share Zoka on Fishing. Mantap. Okey, lama kan korang tak dengar dia cakap. Itulah dia. Okey guys, teruskan menyokong Zoka on Fishing. Semoga kita berdua ni akan lebih bersemangat untuk video-video yang akan datang. Dan semoga korang semua yang dah menonton, yang subscribe, yang menyokong Zoka on Fishing selama ni, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, dan dipermudahkan segala urusan. Amin, insyaAllah. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tengoklah dia ni. Dah nak balik lah. Tunggu dah kemas. Tunggu botnya. Tunggu bot sampai sempat dia strike lagi kerapu. Okey lah. Jari, ketiga jari. Lepaskan balik lah. Cik nak ambil lah tu. Nak goreng. Okey lah. Okey. Oi. Okey. Mantap.